Ya beli rumah sebelum umur 30? Jom kita tengok caranya. Bukan angan-angan, tapi pelan tindakan. Dengan sewa yang makin mahal dan gaji yang tak menentu, memang ramai Gen Z rasa macam ni. Tapi betul ke mustahil? Sebenarnya tak, kalau kena dengan cara dan usaha yang konsisten. Okey, ini dia plan 5 langkah yang boleh bantu anda capai impian rumah pertama anda. Semuanya bermula dari sini. Jaga perbelanjaan harian yang sikit-sikit tapi boleh jadi bukit tu. Nak mula dari mana? Cuba guna peraturan 50-30-20 ni. Asingkan belanja ikut kategori. Cuba rekod semua belanja anda untuk 30 hari. Fikir 24 jam sebelum nak add to cart. Contohnya kopi atau food delivery harian anda tu. Katakanlah RM15 je sehari. Setahun dah boleh dapat lebih RM3,000. Kan dah boleh masuk tabung deposit rumah. Okey, sekarang kita tengok pula cara nak buat sistem simpanan yang autopilot. Kuncinya, buat simpanan tu automatik. Set pemindahan tetap pada hari gaji ke akaun lain. Nak cepatkan lagi proses ni? Jom tambah ilmu dan cari pendapatan sampingan. Ambil tahu pasal skor kredit, jenis pinjaman dan insentif rumah pertama. Ilmu ni sangat penting. Kalau ada buat side hustle, letak satu peraturan, 100% duit tu terus masuk tabung rumah. Okey, simpanan kecil tu bagus, tapi big wins datang dari keputusan gaya hidup yang besar. Contohnya, tangguh beli kereta atau tinggal dengan keluarga lebih lama. Impaknya besar, boleh simpan ribuan ringgit. Jadi, yang penting ialah konsisten. Langkah-langkah kecil inilah yang akan bawa anda ke matlamat besar. Semuanya bermula dengan satu langkah. Jadi, apa satu pilihan yang anda akan buat minggu ni?